dekat bawah. Macam mana kita nak baca ayat yang ni. Okey, perkataan yang ni. Ya ikhfa. Jadi kita nak bariskan hamzah ni baris mana? Hamzah wasal ni nak baris mana tuan-puan? Terima kasih Ana Maisara. Betul. Nun mati bertemu dengan fa ikhfa. Cuma hamzah wasal ni kita nak baca baris mana tuan-puan? Kita nak tengok macam mana ni, dia tak ada baris kan? Jadi baris atas ke, baris bawah ke, macam mana? Baris bawah. Betul, terima kasih banyak. Maknanya tuan-puan dah ada ilmu dah. Cuma kita nak praktikkan saja. Okay, insyaAllah. Jadi kita nak tengok baris yang mana? Baris yang ketiga. 1, 2, 3. Maknanya huruf ta lah. Apabila huruf yang ketiga berbaris atas atau bawah, jadi hamzah wasal ni kita bariskan di bawah. Jadi kalau tuan-puan tak ingat kan, ataupun confused, bubuh je baris kat situ tuan-puan. Letak je baris bawah dekat sini, tandakan. Okay? Jadi kalau huruf yang ketiga berbaris hadapan, kita baca hamzah wasal yang baris hadapan. Okay? Jadi sekarang kita baca baris bawah. Okay? Tandakan baris bawah kalau tuan-puan lupa lah. Okay? Intahu. Ikhfa.